Berita boom hari ini. Selepas 22 tahun menanti, pelakon dan usahawan Abby Abadi akhirnya menerima mas kahwin tertunggak daripada bekas suaminya, Norman Hakim. Perkara itu dikongsi melalui TikTok menamatkan tunggakan yang berlarutan sejak perpisahan mereka. Abby bersyukur urusan selesai dengan baik tanpa campur tangan isteri Norman, Mimei Suhaiza, mahupun suaminya, Muhammad Faizal Zakaria. Walaupun jumlah mas kahwin tidak didedahkan, Abby menganggap penyelesaian itu sebagai langkah positif. Masih ada tuntutan lain seperti nafkah makan, minum dan tempat tinggal yang belum selesai. Untuk rekod, Abby dan Norman berkahwin 2002 namun bercerai pada 2009. Hasil perkongsian hidup, mereka dikurniakan 3 cahaya mata. Kini, Abby bahagia dengan Faizal manakala Norman bernikah dengan Mimei sejak 2011. Netizen turut mengucapkan tahniah atas kesabaran Abby, menekankan bahawa sabar itu berbaloi.